Guys, hari ni orang Singapura datang naik bas. Girik. Memang girik. Okay, so diorang datang daripada holiday. So ni boleh tengok Ni semua daripada Singapura ni. Bang, berapa puluh orang ni bang? 32. 30. Bos, you ini bawa bas ke? Saya pemandu pelancong. Pemandu pelancong. Baik, thank you Sama-sama. Okey. Baik. So kita nak tanya siapa diorang ni selepas makan dekat nasi lemak, macam mana diorang punya rasa. Kita nak tanya seorang-seorang. Sementara itu kita biarkan kereta lalu dulu. Kedai ni kita ada Abang Shiri kita, Abang Shiri. Ini organizer organizer. Okey bang. Perkenalkan diri abang. Saya Shidi. Ya. Hai, Assalamualaikum semua. Ya. Okey bang, katanya abang ni event organizer yang bawa artis Malaysia masuk ke Singapura. Okey bang, so macam mana kalau artis-artis Malaysia ni nak dapat panggilan masuk ke Singapura, macam mana diorang nak cari abang? Oh, boleh kontak saya 93869488. Ya. So boleh cari abang Cari abang. So saya rasa ramai dah kenal abang Shidi ni, legend. Okey bang, macam mana tadi makan dekat sini? Oh, memang super awesome lah. Saya tak tahu, saya dengar orang cakap memang sedap, tapi saya ingat semua orang cakap sedap lah, tapi saya dah rasa sendiri memang sedap. Alhamdulillah. Sambal dia paling important. Dia rasa sambal legend Sambal legend. Jadi jangan lupa siapa yang pernah singgah sini, tidur sini, staycation sini pun terus ke Abang Lobster. Nasi lemak Lobster. Yes. Lagi satu dekat sini bang, kita punya highway pun senang, tepi highway Kalau daripada Singapura, daripada checkpoint saya rasa dalam 15 minit je. Betul, alhamdulillah. Baik bang, terima kasih banyak abang Shidi. So ada umur jumpa lagi Akhirnya jumpa tau. Ya. Berapa tahun tau kita. Apa bang Dan itu kita ada kakak tu kak. Baik, terima kasih banyak kak. Dah abang-abang ni, terima kasih. Ini bos ini bos bang Ini bos Okey bang. Syahbandar. Organize. Bang, saya nak abang panggil semua orang Singapura support datang sini bang. Okey, pada orang Singapura, datanglah kepada nasi lemak Lobster Abang JB. Baik. Lobster JB. So dia punya taste macam mana bang? Alhamdulillah. Like people said, dia punya sambal mak-mak tu memang terbaik lah. Terbaik memang nasi tu pakai basmati tu memang sedap lah. So far alhamdulillah. Bila kita kat Terengganu on the way to Singapore, bila kita tak tahu mana nak stop kan, bila saya cakap apa ni nasi lemak lobster JB, everyone get excited. Oh, semua excited nak rasa betul. So far semua okey bang So far alhamdulillah. Terima kasih banyak bang sudi datang. So senang-senang datang lagi nanti. Thank you. Baik. Thank you. So warga-warga Singapura yang nampak video saya ni first kali, korang check dulu dah follow saya ke belum. Tolong please tekan button follow. Bagi satu like, support saya save video ni. So ini antara restoran saya, memang kita dekat sini dekat tepi highway. So senang lah kalau korang daripada checkpoint tu nak ke sini pun dalam 5 minit. Tak kira lah orang Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia semualah. Okey. So bang, semua makan okey? Okey bang. Dari mana bang? Sarawak. Daripada Sarawak. Sarawak dekat mana? Samarinda. Samarinda. Terima kasih bang support. Makan semua okey Pinggan licin okey lah bang Terima kasih banyak. Okey. So ni kita ada abang-abang ni. Assalamualaikum bang. Dari mana bang? Ya. Dari? Saya daripada Pontian di Berpahat. Oh, daripada Pontian dan Batu Pahat. Macam mana kita punya king crab? Alhamdulillah sedap. Alhamdulillah bang Ya. Baik bang, terima kasih support bang. Okey. Dan ini kita ada orang jauh. Apa khabar? Baik. Saya mau tanya siapa ni? Siapa mau tanya? Ya, abang boleh? Boleh. Okey bang, nama siapa, dari mana? Ibra dari Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Barat. Berapa lama sudah tengok video saya bang? Sudah lama. Sudah mau 1 tahun. Sudah setahun ya? Sampai juga dekat sini Sampai, alhamdulillah. Baik, so ada makan apa? Lobster? Nasi lemak lobster. Ada yang belum sampai lagi? Baik, terima kasih banyak Okey. Daripada Kalimantan, Indonesia. Dan ini kita ada orang Kulaifonia. Apa khabar brother? Siapa? Saya nak tanya siapa ni? Tanya ni abang ni. Ni yang bayar. Nama siapa bang? Wan. Okey Wan, first time datang ke berapa kali datang? Ni first time datang. First time datang. Geng kerja lah. Bawa geng-geng kerja lah. Terima kasih Wan belanja diorang. Bawa anak buah semua ni. Okey bang, jangan marah gurau je Boleh. Okey bang, order dulu Terima kasih banyak. Dari Kulai. Nama siapa? Sylvester. Dari Lawas Sarawak. Lawas Sarawak. Yang sana pun Sarawak juga tu. Oh, sama Samarinda. Sarawak juga. Baik. Ya, thank you Dari Sarawak. Ini kalau saya tanya ni daripada Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia semua lengkap. Okey guys, so mari kita tengok yang mana nak singgah kat sini. Boleh tengok dekat video-video saya, ada banyak menu-menu yang korang boleh datang sini dan korang tengok save video tu, sebab dalam video tu ada harga.
So korang boleh budget nak datang sini daripada menu bawah RM20. Ada nasi lemak sotong, nasi lemak lobster baru 80 lebih. Nasi lemak udang galah 29.90. Murah-murah lah dekat sini So korang boleh tengok video saya, boleh save. So korang boleh datang sini budget makan mengikut kemampuan korang masing-masing. Okey, dan kalau nak singgah, korang boleh singgah ke Waze saja ni. Saya hanya ada satu saja restoran, tiada dua, tiada tiga. The one and only. So nasi lemak lobster JB dekat Setia Tropika. Kita nak lambai kepada brother daripada Singapura. Baik. Terima kasih banyak. Daripada Singapura naik bas. Okey guys, so setiap hari buka, tak ada tutup daripada jam 12.30 sampai pukul 11.30 malam. Okey, dah follow saya ke belum? Dan last sekali saya nak tanya, salah ke tidak seumur hidup sekali makan Alaska King Crab? Macam tu, 498. Siap dapat 2 nasi lemak. Kalau salah, komen salah. Kalau tak salah, komen tak salah. Jumpa lagi Abang Lobster Alaska King Crab.